Silakan Encik Ahmad Hernizi bin Muhammad, Encik Muhammad Lukman bin Suhaimin, Encik Zulpaka bin Ali, Encik Rahadi bin Muhammad, Encik Rozaimi bin Uthman dan Encik Muhammad Anwar bin Rani Elias Abdul Ghani menghadap Yang Teramat Mulia Tuku Mahkota Kelantan untuk menjunjung kurnia pingatan PT. Dipersilakan Encik Abdul Al-Fatah bin Ahmad, Encik Muhammad Fakhrul Arifin bin Muhammad Razali, Encik Muhammad Nur bin Abdullah, Encik Nik Borhan bin Raja Ahmad dan Encik Darus bin Daulah menghadap Yang Teramat Mulia Tuku Mahkota Kelantan untuk menjunjung kurnia pingatan.